Nama apa? Acak S. Acak S. Acak S. Acak apa? Acak S. Sekali lagi tanya. Tak. Nak panggil apa? Panggil Merkin. Asal mana? Asal Perak. Asal Perak. Perak kat mana? Perak kat Gerik. Umur berapa sekarang? 30. 30 sekarang? 30. Kat Google pun cakap 30. Dekat Google pun 30. Ada, semua ada. Saya adalah juara TikTok Live Award. Wah. Dan musical lawak mesti ada dekat Google. Tapi yang juara musical tu kena kecam. Soalan paling famous. Apa tu? Takkan tak tahu. Famous kot soalan satu Malaysia tahu. Saya jangan tengok TikTok lah. Jangan tengok- Saya live, dapat duit saya end live, saya tidur je. Saya tak ambil tahu pasal orang. Awak pun tak kenal yang awak siapa. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Pernah? Pernah. Dengan dia lagi ke dah putus ah? Dengan dia lagi. Dengan dia lagi. Saya pernah bercinta dan percintaan itu hingga ke jenjang pelamin. Dan dia telah menjadi isteri saya. Walaupun dia telah menjadi isteri saya masih bercinta dengan dia. Cinta bukan hanya waktu bercinta. Bila dah jadi isteri pun tetap kena sama kekalkan perasaan cinta. Barulah bercinta hingga ke hujung nyawa. Okey, faham. Pernah tak buat isteri marah tapi Merkin ada cara untuk sejukkan dia? Ada. Ada apa? Bagi duit. Bagi duit lah. Bagi duit. Perempuan ni kalau marah, bagi duit dia senyum. Betul dia marah, bubuh. Kalau bubuh 50 tak marah, tambah. Kadang-kadang bila tambah tu sampai duit kita pula dah tak ada. Contoh, kalau yang sekarang ni dia tengok video ni, tiba-tiba lalu FYP dia. Apa yang Merkin nak cakap kat dia? Saya sayang dia hingga hujung nyawa saya. Dan saya harap dia pun sayang saya. Dan saya harap kami akan kekal sampai bila-bila lah. Walau apa liku-liku yang datang melanda, biarlah kita tetap sekal bersama tentang perasaan cinta kita. I love you sayangku. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.